yang menderita penyakit Parkinson tidak mendapat perhatian sewajarnya di Malaysia. Dan masalah itu timbul berikutan kekurangan pakar penyakit dan pada masa ini hanya 2/3 dari 15,000 pesakit Parkinson di Malaysia mendapatkan rawatan doktor. Pesakit Parkinson kebiasaannya malu dan lebih gemar mengasingkan diri dari masyarakat kerana terpaksa menderita kekejangan badan dan getaran tangan tak terkawal yang mengundang simpati masyarakat. Walaupun pada mulanya penyakit ini dianggap sebagai sakit tua, namun statistik menunjukkan 5% pesakit hari ini sebenarnya bermula sebelum usia 40 tahun. Pakar perunding fizikal dan neurologi hospital swasta Dr. Hugh Ni Kong berkata terdapat hanya 50 ahli neurologi di negara ini dan hanya 4 pakar yang merawat pesakit yang kritikal. Pelancaran Yayasan Lloyd Tan akan bekerja untuk menyokong penderitaan komuniti ini. And with the help of the health education that we provide and with the financial assistance that we provide, we hope that overall the Malaysian Parkinson's patients will have a much better life. Katanya dana itu disasarkan untuk menyediakan keperluan perubatan supaya individu yang mengidap Parkinson's boleh menerima rawatan perubatan terkini dan menjalani pembedahan otak yang boleh memberikan kehidupan lebih bermakna bagi mereka. Bagaimanapun, kerajaan Malaysia telah didesak untuk mengiktiraf Parkinson's sebagai salah satu penyakit utama dan memberikan kerjasama dengan pihak luar untuk mencari penyelesaian membantu pesakit Parkinson's. Nikmat Ali, bekas seorang guru, menderita penyakit ini sejak 2 tahun yang lalu. Because the doctor found out that he believed already that I had Parkinson's. When this arm was not moving regularly, and this was a condition that he told me. Nikmat mendapat rawatan awal di sebuah hospital swasta, namun dia tidak mampu menanggung perbelanjaan rawatannya berikutan wang persaraan yang tidak mencukupi. Seorang lagi pesakit, Lee Chu Eng pula kerap letih sejak menjadi pesakit Parkinson pada 2006. Menurut anaknya, Chu Chi Chian, ibunya kini bergantung sepenuhnya kepada kerusi roda kerana beliau tidak mampu untuk bergerak sendiri. Bagaimanapun, dengan bantuan ubat yang dipreskripsikan kepadanya, penderitaan Lee berkurang dan kini berasa lebih selesa. Actually, we don't understand the disease that well, so that is also part of the challenge, understanding the disease and then making sure that there's awareness in the market. That's important. Balaskan saja dari saya, Rushel Dasman. Pastikan anda terus menonton saluran 502. Dengan itu, salam hormat.